Benarkah harga emas tu sentiasa naik? Mun kita nangga graf harga emas tu, kita boleh nangga harga emas tu ada naik dan turunnya. Tetapi, mun kita nangga graf tu secara keseluruhan, harga emas sebenarnya konsisten naik sampai ke ujung. Jadi, kesimpulannya, untuk jangka masa pendek, harga emas memang ada naik dan turunnya. Tapi, untuk jangka masa panjang, confirm naik. Itu kerana nilai duit kita semakin lama, semakin susut setiap tahun. Bila terjadi kerawatan ekonomi ataupun peperangan, agak cepatlah harga emas tu naik. Penyimpan emas yang berilmu, si bingung harga naik ataupun turun harga emas tu. Bila harga turun, kita happy sebab dapat tambah simpanan lebih banyak lagi. Nya umpama kita beli emas dengan harga diskaun ataupun harga promosi. Dan bila harga naik, kita pun masih happy sebab simpanan kita yang dulu dah pun untung. Jadi, jangan bingung tentang harga emas. Harga yang kita rasa mahal hari itu akan jadi harga yang paling murah selepas 3 ataupun 5 tahun yang akan datang. Malah, mustahil nak dapat beli lagi harga macamnya. Jadi, belilah emas bila ada duit yang kita nak simpan untuk jangka masa panjang. Minimum 2 tahun dan ke atas. Untuk dapat keuntungan dari simpanan emas tu. Semoga bermanfaat. Follow kami untuk perkongsian ilmu emas setiap hari.